Assalamualaikum semua. Saya Kamal, drama Kumpulan Iklim. Assalamualaikum, saya Uzali, pemain keyboard Kumpulan Iklim. Saya Joe, pemain gitar bersama teman Iklim. Saya boleh tak cerita sikit tentang perjalanan awal Kumpulan Iklim dan pelibatan Kamal dan Uzali dalam Kumpulan Iklim ni? Saya salah seorang pengasas Kumpulan Iklim. Dan daripada awal hingga akhir. Dan Uzali? Sama, saya daripada pembabitan daripada tahun 88 bersama Iklim hingga kini. Tak pernah keluar. Keyboard tidak pernah keluar sekali Tak pun. pernah keluar. Dari awal Daripada awal. Okey, baik. Jadi saya nak tanya tentang cerita di sebalik ada dengan desas-desus pembubaran Kumpulan Iklim ni. Jadi boleh tak Zali ceritakan apa sebenarnya? Okey, saya pun ada dengar cerita pasal pembubaran ni. Saya dengan Kamal tak pernah bubar Iklim ni, dan kami masih lagi aktif dan berkarya. Bergerak bersama, buat persembahan bersama Kamal dengan Masih aktif bermain muzik. Ya. Tak pernah bubar. Kumpulan Iklim sebagaimana yang dibagi tahu. Dan saya dengan Uzali tak pernah keluar daripada Kumpulan Iklim. Tidak pernah keluar pada plan dan tidak pernah menyingkirkan Siapa. Faham? Tidak menyingkirkan siapa. Dan baru-baru ni dengan kecoh dengan kemunculan satu lagi Kumpulan Iklim yang baru ni dengan kabarnya mengadakan persembahan di satu pusat pengajian tinggi. Ya, saya. Itu apakah tu? Ada juga ramai-ramai kawan yang bertanya dan telefon saya dan Kamal tanya siapa yang buat persembahan tu. Kami tak tahu. Saya pun ada dengar cerita ada iklim lain. Kita tak tahu, tak kenal siapa. Siapa dia orang. Saya pun tak kenal. Jadi ada hati-hati ada tanyalah saya. Kamu main dengan Uzali dekat belah-belah tu. Saya tak main dengan Uzali. Saya ada tim lah saya ada nama teman Iklim. Saya pernah main dekat Getih sama-sama dengan Joe lah. Teman-teman kita. Sebab kita bagi nama teman Iklim. Teman Iklim. Ada dengan beberapa lagi yang kata beberapa lagi seperti Adi, penyanyi itu rahsia nanti kita bagi tahu. Dan Adi sebagai pemimpin. Dan saya nak cerita sikit peribatan saya lah dengan Kumpulan Iklim. Saya Joe, sejak awal tahun 90-an dulu lagi. Saya ni dengan Kumpulan Iklim taklah asing pada tahun 90-an dulu. Saya sering saja terlibat latar belakang. Terlibat sama dalam konsert-konsert besar bersama Iklim hingga ke mengadakan program daripada awal 90-an. Awal 90-an di show di Jakarta. Dan show promosi album di Jakarta. Konsert Salim di Stadium Merdeka. Dan juga kerja-kerja rakaman studio. Itu gitar session dalam lagu-lagu track Iklim. Kali ini saya yang bermain dan berlatih bersama. Jadi kami dah biasa. Jadi hari ini saya sebagai saya support teman-teman. Itu yang sebabkan nama ni teman Iklim. Kami support. Okey, baik. Untuk last ni nak tahu apa aktiviti yang terdekat yang teman Iklim akan adakan ni? Boleh beritahu kan? Okey, boleh beritahu ni. Teman Iklim akan buat persembahan di tapak kosong sebelah KFC Air Hitam Johor pada 7 hari bulan. Ini 7 hari bulan Disember. Orchid Festival BMC Venture. Jumpa di sana. Datang ramai-ramai. Support